Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam KV di hati. Saya calon 12 iaitu Ida Rahab binti Muhammad Amran dari kelas 1 DBM Teknologi Elektronik. Hai, jadi manifesto pertama saya ialah menyediakan platform sokongan yang skematik dan mesra bagi mengumpul maklumat untuk pelajar yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Manifesto ini dibuat atas kerana ramai pelajar yang kurang berkemampuan ini berasa takut untuk tampil ataupun malu kerana akan ditanya kenapa, mengapa dan kenapa. Seperti mana anda semua tahu, segelintir pelajar mengalami gangguan mentaliti iaitu mendatangkan daripada keluarga, kawan ataupun segelintir. Itu tercetuslah manifesto saya yang kedua iaitu memperkasakan kesejahteraan mental pelajar dengan memberi sokongan awal melalui saluran yang betul. Saluran ini dicetuskan untuk membantu murid-murid yang takut ingin berjumpa dengan cikgu kaunseling. Itu sahaja daripada saya. Padang yang berbeza, tujuan yang sama. Undilah saya.